Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Hari ini kita nak cerita sikit pengalaman first time kita camping dekat tempat ni, di Pulau Cekas, Raub Pahang. Betul ke dekat Raub ada pulau? Tempat ni orang kata view dia lawa dan air dia jernih sangat, sesuai untuk healing. Tapi betul ke? Jom kita tengok. Sebelum sampai di Pulau Cekas, kami sempat singgah solat asar dulu di salah sebuah masjid berdekatan. Lepas tu biasalah, perut tak boleh kosong, kita tapaulah nasi dulu. Nanti kalau tak beli siap-siap, confirm kemah siap, perut pun berbunyi. Selesai je kita orang tapau nasi, kita orang pun teruskan perjalanan ke Pulau Cekas. Hari cerah, awan pun manis, senang hati bila kau di sisi. Langkah kecil, penuh memori, indahnya dunia kita nikmati. Pegang tangan, jangan lepas, senyuman jauh terasa bebas. Halim bawa cerita gembira, cuti kita penuh warna. Bercuti bersama Halim, senandung kasih irama rima. Gelap hati pun senang, semua rasa jadi tenang. Bercuti bersama Halim, langkah kecil penuh mimpi indah. Dalam dunia yang penuh cinta, kita bahagia selamanya. Ombak pantai menyapa mesra, angin lembut membelai. Okey, ini dia Pulau Cekas yang terletak di Raub Pahang. Setibanya di Pulau Cekas ni, apa yang korang kena buat ialah korang kena isi buku. Bagi mana-mana yang nak berkemah di dalam Pulau Cekas ni, memang kena isi buku. Alah, dalam ni korang just isi nama, nombor telefon dan nombor plate kereta. Sampai je kat Pulau Cekas, terus kami disambut dengan seorang pakcik yang jaga tempat tu. Baik betul pakcik ni, siap tunjukkan map kat tempat ni. Dalam hati dah excited gila, sebab suasana kat sini memang tenang sangat. Lintas sungai. Di pantai dia sungai sebelah sana. So kita daripada sini sekarang ni kita akan jalan. Ini gerak sebelah ni. Lepas tu pergi sini. Jumpa pondok. Ni pondok-pondok. Ini ada jalan pergi ke pentas tu. Pergi ke datar, pergi ke sini dataran ni. Ini balik sana pondok lagi ni. Pondok ini sungai ni hijau ni. Ini hijau biru ni sungai. Okey, so kita parking, kita camping kat sini. Situ. Okey, right. Pulau Cekas. Tu sekali dia terik lah tu je lah. Ini kulu sini ke pusat. Ini ke ujung sana ke Jeram. Oh, ni ke Jeram? Ke Jeram sini. Yang ni pergi Jeram? Ada 2 jambatan, 3 jambatan. Jeram. Penggambaran Jeram ni, ini dia. Belum sampai Jeram dah. Ini jumpa sini. Dulu lepas tu ke depan lagi. Itulah terpayang tulis tu. Depan lagi. Ini nak pergi ke Jeram tu jumpa ini dulu. Jumpa sini, jumpa yang ni dulu lah. Jumpa ini dulu. Lepas tu ke depan tu baru latar ke Payang. Ini sungai ni. Jauh tu. Okey. Ini ke seberang sana lah ni. Seberang sungai tu. Homestay semua ni. Ini homestay ni, Pulau Island, Teratak, semua seberang sungai. Okey. Baik. Terima kasih cik. Saya pergi bawah dulu tengok. Yalah, pergilah tengok tu. Inilah. Lah. Tengok dulu tempat kemah tu. Rezeki dapat sandwich. Badan jaga itu. Kaki mula diatur, lebih bau terus ku bawa. Alam hijau jadi saksi, hari ini kita gembira. Api unggun mula menyala, tawari yang berlagu bersama. Langit malam, penuh bintang, semua stres hilang dan tak gembira. Api unggun mula menyala, tawari yang berlagu bersama. Langit malam penuh bintang, semua stres hilang entah kemana. Camping dan healing bersama Halim.
kita kongsikan. Di hutan, di gunung, ataupun di tepi sungai, kita bebas, jiwa pun terbang. Jumping dan healing bersama Halim, kuatkan semangat kita bersatu. Bersama kawan, bersama alam, hidup terasa penuh warna baru. Suara gitar menemani, lagu santai ikut melodi. Rasa damai dalam hati, semua masalah pergi jauh sekali. Oh, Ini surau. oh, lupakan dunia sebentar, dengan senyum kita berlari. Petualangan ini takkan terhenti. Jumping dan healing bersama Halim, tenaga positif kita kongsikan. Di hutan, di gunung, ataupun di tepi sungai, kita bebas, jiwa pun terbang. Jumping dan healing bersama Halim. Oh, ni ada toilet. Toilet lelaki. Ni zon memasak. Dia suka kat sini. Ini dataran Cekas. Yang dia cakap tadi pasal kemah kat sini, depan dataran ni. Kalau nak bawa wagon ni tak sesuai, banyak tangga. Kita pergi ambil barang dulu. Ni dia kata kalau nak selesa, suruh pacak kat sini. Ini maksimal 10x20. Harga jual mandi dewasa. Harga berbeza. Tapi kalau dah bersimen, kita nak pacak kacang susah. Siapa ada toilet asal? Bilik persalinan. Ini bilik persalinan. Untuk salin pakaian je. Oh, jadi singki lah sini. So harga dia ikut tapak tau. Ini rasa ada singki satu.
Rasa situ je kot kita ambil sana. Sebelum tu geng, bantu saya subscribe, like, komen dan share. Terima kasih korang. Okey, yang ni zon perkemahan. Dia ada tulis kat sini ha. Zon perkemahan. So zon perkemahan tu kat sini. Kat depan pentas tu. So maybe kita pasang kat sini lah, pacak kemah kat sini. Berdekatan dengan okey lah, kita pacak kemah kat depan ni. Tu daripada tempat yang tadi kita lalu. So dah kita masuk kat sini. Macam tak rata. Okey, ini pula adalah suasana pada pukul 6 petang di area Pulau Cekas. So kita patah balik ke parking kereta untuk ambil barang-barang perkemahan. Sorry sangat-sangat korang, masa kita pacak kemah kita orang betul-betul lupa nak record. Masa tu dekat-dekat pukul 7 lah kemah tu baru siap pacak. Disebabkan dah terlalu sangat penat, kami tak masak pun malam tu. Nasib baik ada nasi yang kami tapau tu jadi penyelamat. Lepas tu kami lepak sambil baca kopi dan dengar bunyi unggas. Tapi yang lawaknya suasana malam tu tak sunyi langsung. Sebab kat seberang sungai ada orang karaoke. So malam tu bolehlah katakan camping plus konsert sekali. Yang ni pula suasana di sekeliling kemah kami. Jam pun dah menunjukkan pukul 12 malam dan badan kami dah terlalu penat. Apa lagi, tidur lah geng. Kita jumpa esok. Morning guys. Yang ini pula suasana pada pukul 6 pagi di sekitar kawasan perkemahan kami. Biasalah pukul 6 pagi kan, suasana masih lagi gelap. Okey, masa ni kita orang nak pergi ke toilet untuk ambil air wuduk. So jom kita tengok suasana pada pukul 6 pagi di sekitar Pulau Cekas ini. Masih gelap, pagi pun tiba, dingin subuh menyapa jiwa. Langkah perlahan di bumi Tuhan, menyuluh jalan mencari kedamaian. Desir angin berbisik lembut, langit gelap mulai surut, hati tenang, damai terasa, menuju sujud yang utama. Okey geng, dekat atas ni surau tau geng. Dekat sebelah surau tu adalah toilet, tapi kita orang memilih untuk pergi toilet belah atas sebab kita rasa macam segan sikit. Segan Faham sudah lah geng. Mana-mana yang kaki camping yang tahu-tahu je lah geng. So kita pilih lah
toilet yang belah atas. Masih gelap, pagi pun tiba. Dingin subuh menyapa jiwa. Langkah perlahan di bumi Tuhan, menyuluh jalan mencari kedamaian. Desir angin berbisik lembut, langit gelap mulai surut. Hati tenang, damai terasa menuju sujud yang utama. Pagi indah di Pulau Cekas, cahaya mentari mulai jelas. Halim menandakan di sisi bersama. Syukur di dada tenang terasa. Air beralun, burung bernyanyi, daun menari dalam harmoni. Menangis hati tanpa suara, melihat indah ciptaannya. Setelah sholat hati berdoa, moga bahagia kekal selamanya. Langit membiru, kabus berlari, indahnya dunia. Macam biasalah geng, pagi-pagi kita masak air dan kita buatlah air kopi. Inilah rutin pada pagi hari setiap kali kita pergi camping. Jom teman saya basuh cawan di atas pentas di area dataran Pulau Cekas ini. Untuk basuh cawan ataupun kita nak basuh pinggan, dekat atas pentas ni ada sinki yang berdekatan ni, so kita boleh basuh cawan dekat sini. Sebenarnya sandwich ni semalam punya. Jadi bila saya tengok balik, sandwich ni masih lagi boleh dimakan. So masih lagi boleh diselamatkan. So kita makanlah apa yang ada. Jom saya bawa anda berjalan-jalan di waktu pagi di dalam Pulau Cekas ini.
Bagi saya dekat Pulau Cekas ni sangat-sangat tenang dan sangat-sangat indah dan sangat-sangat mendamaikan. Yalah kami berdua je dekat Pulau Cekas ni, dan kami berdua je yang berkemah dekat sini kan. Kami sebenarnya sangat-sangat beruntung kerana kami dihidangkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat indah dekat sini. Jadi kalau anda nak berkemah di sini, anda kena booking awal. Nanti di hujung video ni saya akan sharekan nombor telefon dan juga rate harga untuk tapak kemah dan bayaran masuk di dalam Pulau Cekas ini. Tapi sebelum tu geng, boleh tak tolong saya subscribe, like, komen dan share. Thank you korang. Di seberang sungai ni ada homestay dan chalet. Nanti korang boleh hubungi nombor yang sama. Jom kita tengok apa yang ada dekat seberang jambatan depan ni. Okey, bila saya tengok kat depan ni sebenarnya ada jalan tapi ada pagar yang dah berkunci dan ada jalan yang menuju untuk ke atas dekat kaunter atas tu. So saya decide untuk patah balik lah sebab pintu pagar kat depan tu dah berkunci kan. Dah puas kita berjalan di sekitar Pulau Cekas ni. So sekarang ni tiba masa untuk saya mandi. Air dia sejuknya, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Ialah air pada waktu pukul 7 pagi kan. Puas juga mandi seorang-seorang tanpa gangguan. Seronoknya. Rugi kalau korang tak datang dekat Pulau Cekas ni. Air dia jernih, sejuk dan sangat-sangat tenang dan mendamaikan. Dah puas mandi, jom kita balik ke kemah dan sediakan untuk sarapan pagi. Tak terungkap. Selesai solat subuh yang wajib, tenang di hati, rasa bersyukur sedikit. Kopi panas, roti bakar. Pulau Cekas, damainya suasana. Ini air berlakunya di alam semesta. Hutan hijau, penuh ketenangan. Hati bahagia, indah pun sihat. Damainya suasana, bunyi air berlagunya di alam semesta. Hutan hijau penuh ketenangan, hati bahagia, indah pun sihat. Ani pilih hatiku jauh berjalan, kenangan ini tetap bertahan. Pulau Cekas kau diingatan, tempat hati jumpa kedamaian. Dengan suara doang tadi. Damainya
pulau lah ada. Hutan hijau perlu ketenangan, hati bahagia. Okey, ini dia sarapan pagi kami, air kopi dengan cucu. Bila kami basuh. Celup ni dia tu goreng kan. Yang ini pula adalah makanan tengah hari kami. Sorry guys, yang ni saya tak sempat nak record. Saya masak Maggi dengan ikan sardin dan juga telur goreng. Oh, lupa ada lagi satu kami punya sayur, pucuk ubi rebus. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, ini dia rate harga untuk berkemah dan berkelah di dalam Pulau Cekas ini. Okey, yang ini pula adalah nombor telefon kalau anda berminat untuk berkelah dan berkemah di Pulau Cekas. Alhamdulillah dapat juga gift daripada Pulau Cekas. Okey, bye korang, jumpa lagi.